sambil nak beli tu kena tengok blender dia ni, kalau boleh mata pisau dia ni dia duduk di bawah sekali, di dasar bawah ni, paling bawah. Dia nampak macam dia melekat kat bawah tu, nampak tak? Itu yang kalau puan blend semua hancur. Ada blender dia punya mata dia macam ponjok ke atas tau. Itu yang dia jadi bola bawang tu. Dia duduk kat atas, dia turun ke bawah, dia naik ke atas, dia jadi bola, makin bulat dia jadi. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak ayam daun kari. Okay, first sekali kita nak tumis daun kari ya. Kita akan tumis daun kari. Masukkan bawang yang kita dah cincang. Okay, tumis hingga dia naik bau. Okay, sementara nak jadi bawang ni kita nak kisar ya puan. Okey, kita nak kisar ni puan. Bawang besar, buah tomato, daun kari, bawang putih dan halia. Okay, kita letak sikit air. Sikit lagi, tak perlu banyak sebab kita ada buah tomato. Okey, kita dah bawang dia dah macam gini ya. Kita tunjukkan. Bawang ni macam dia dah kuning-kuning sikit tu. Nak masuk yang kita kisar ni tadi. Bawang besar, bawang putih, halia, buah tomato dan juga daun kari. Okey, kita tumis sekejap sampai dia pecah minyak. Ini dah nak kering. Masak dia sampai dia kering, dia akan jadi macam ni Ya, saya masuk lada. Tadi saya tak masuk lada, saya masuk lada sekarang. Kalau puan rasa puan nak blend sekali pun boleh. Okey, saya tumis sikit lagi sampai lada dia masak. Banyakkan ya. Nampak tu, tadi banyak, sekarang dah kering macam ni. Kita nak masukkan now is sos cili. Masukkan sos cili ya. Kita masukkan garam. Garam kena hati-hati sebab kita letak sos cili. Sos cili dia dah ada garam. So kena hati-hati, jangan terlebih garam pula kan. Okay, kita masukkan pula air asam jawa. Kita kecilkan api. Saya nak masukkan ayam ni semua. Kalau puan tak nak goreng pun boleh. Cuma kalau tak nak goreng, dia kena tambah sedikit air lagi dalam ni supaya ayamnya tenggelam. Jadi nanti ayam dia dah masak. Okey, saya nak masukkan sedikit air daripada dalam blender ni. Sayangkan ni orang lama-lama kalau masak dia macam ni. Orang tua lah. Orang muda-muda masak dia tak nak ambil ni. Kalau kita masukkan ya. Saya nak masukkan ni cili. Masuk ini pun nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa ya. Kemudian kita nak masuk santan. Fresh dia lagi sedap. Santan yang original dia lebih sedap sebab dia original. Puan masak, you masak daripada mula, masaklah 3 jam pun atas kuali, masaklah 10 minit pun atas kuali, dia akan rasa santan. Kalau yang ini santan kotak, mula-mula dia akan ada rasa lemak santan. Lepas tu dia hanya rasa lemak aja. Bau dah tak ada. Kalau kita nak umpamakan dia senang, puan masak nasi lemak. Pasal nasi lemak ni dia kena ada rasa lemak. Sebab tu nama dia nasi lemak. Walaupun dia putih. Kalau puan masak dengan santan fresh, nasi lemaknya tu sampai besok pun rasa nasi lemak. Ya. Okey. Last kali dia dah mendidih, kita masukkan daun sup. Masuk daun sup, kita balik-balik terus angkat. Okey, ni dah masak dah lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu masak ayam daun kari buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.